Mari kita tengok. Untuk orang seperti dia yang perut besar, gunakan cara ini sekali sehari sahaja. Kalau rasa terlalu cepat, boleh gunakan 2 hari sekali. Bila seorang lelaki mula sapukan gel pencernaan sebelum tidur setiap malam, ini bermakna dia sudah tahu cara menyayangi diri sendiri. Inilah akibat sapukan gel pencernaan berlebihan. Jangan gunakan gel pencernaan ini terlalu kerap. Saya takut kamu terkejut sampai rahang jatuh pagi nanti. Video hari ini sangat penting untuk semua orang, terutama yang ada sembelit. Dalam 5 tahun akan datang, kalau nak hidup lebih baik, cara ini mesti kamu ingat betul-betul. Selalu rasa ada yang pelik tapi tak boleh keluar. Najis tersangkut dalam usus, tak boleh buang. Tak boleh buang bersih. Kawan-kawan yang mengalami ini, kena berhati-hati. Berjaga-jaga jangan cedera selaput lendir usus. Kalau masalah sembelit tak segera diperbaiki, yang menderita akhirnya adalah tubuh anda. Sembelit ringan, sapu ia. Sembelit sederhana, sapu ia. Sembelit degil pun sapu ia. Sukar buang air besar, kurang najis. Masih sapu ia. Buang air besar 3-4 hari sekali. Selalu rasa macam ada yang besar tersangkut di pintu. Tak boleh keluar. Tak boleh buang bersih. Sakit perut, kembung perut, pencernaan lemah. Sapu ia memang betul. Kawan-kawan sembelit yang jumpa video ini, nasib baik kamu. Hari ini saya nyatakan tegas, kalau rasa tak boleh baik, buang air besar tak lancar, tak boleh baiki perut kembung, tak boleh tekan, tak boleh baiki bau mulut yang pelik, mulut kering, mulut pahit, tak boleh baiki. Setiap kali jongkok lebih setengah jam pun tak boleh buang bersih. Maka datang beritahu saya semua orang. Semua tengok sistem pencernaan ni. Kalau ada masalah, dia tak mungkin baik sendiri. Tak perlu minum banyak air, makan pisang, tak perlu pelbagai ubat tradisional, langsung tak perlu pantang, tak makan pedas. Jangan risau, tak perlu menderita, tak perlu bayar mahal. Pihak lain guna berapa kali sehari 4 kali. Kita cuma perlukan sekali pagi dan malam. Mereka beli dari mana? Beli dari pengantara. Kita dah buka saluran belian terus dari kilang. Pos terus ke rumah. Harga pun rendah sangat. Ikut apa yang saya tetapkan. Kalau kata tak mampu beli gel pencernaan, untuk kawan-kawan sembelit tak lagi beli barang palsu. Kita buka terus saluran belian dalam talian. Terus dari kilang. Semua orang mampu beli. Tak membazir wang. Kalau harga pun kamu rasa mahal, terus sweeper pergi. Untuk pastikan kawan-kawan sembelit hidup normal pada 2025, kita dah buka pelan sokongan 2025. Harga gel pencernaan kali ini rendah tak terkata. Tiada perantara menaikkan harga, terus dari gudang ke tangan anda. Gel pencernaan kita memang khusus untuk mereka yang sembelit. Setiap kotak adalah lambang kualiti. Sebelum ini ada yang kata harga runcit terlalu mahal. Kali ini pelan sokongan 2025 terus dari kilang. Saya letak link di bawah video. Klik link bawah untuk maklumat lanjut.